Dengan tu aku pun ingat ramai yang kata dekat chat hari tu yang aku ada banyak terlepas bos yang sepatutnya aku kalahkan. Tak silap aku ni dekat sini. Katanya dekat sini ada 2 bos. Dia orang kata lah. Waktu chat hari tu baru aku teringat. Dia kata aku terlepas bos tu, sepatutnya aku lawan bos tu dulu sebelum lawan Genichiro. Oh shit. Ini siapa ni? Pasal dia lawan sama-sama dengan aku Okay. Dah keluar bos. Yang besar tu. Yang besar tu. Jap. Allah. Baik aku mati. Allah. Baik aku matikan dulu. Kau sibuk lah. Allah. Baik aku. Asal kau macam lagi susah tu. Ambil kau. Apa benda dia kau mau? Bapak busuk siam mulut dia. Bodoh, aku ingat dah habis semua dah. Ada lagi punya. Ambil. Dia stun. Dia stun. Kau boleh stun, bitch. Kau boleh stun. Allah. Pedang baru bagus. Tak kena. Ui, dia parry. Dia tak stun. Dia bohong aku. Kau boleh stun. Oi. Okay, phase 2, bitch. Mulut kau busuk, bitch. Poison babi, mulut busuk gila sampai poison, bodoh dia. Man. Peluang. Aku boleh cheese kau, bitch. Aku boleh cheese. Peluang. Dia parry, man. Aku boleh cheese kau, bitch. Aku boleh cheese kau, bitch. Aku dah kalahkan Genichiro. Kau ingat aku tak boleh kalahkan kau? Setiap first try aku boleh menang, bitch. Bagi dia poison. Lagi sikit. One try. Tolong. First try je. First try aku nak menang. Dalam game ni aku nak menang first try lawan kau je. Oh shit. Dia parry, man. Shuriken. Boleh hidup. Ya. Target. Gam. Api hidup. First try. Lagi satu. Apa dia buat? First try, bitch. Let's fucking go. Mana checkpoint? Tu dia. Aku nampak. Kau orang kat sana. Ya. Checkpoint. Yeah.